Dosa ni sakit tu tuan-tuan. Orang yang dia pernah lalu kesilapan, dia akan sentiasa ingat kesilapan itu. Sayyidina Umar kadang-kadang dia duduk, tuan-tuan, seorang-seorang dia menangis. Dia melihat kesilapan. Ramai kadang-kadang saya jumpa anak-anak muda datang mengadu hal kepada saya. Ustaz, Allah nak ampun tak dosa saya? Mereka sentiasa mengharap sedikit daripada rahmat Allah. Peminum-peminum arak yang berada di sekeliling kita, bukan mereka ingin terus meminum arak setiap hari. Naluri mereka ingin kembali kepada Allah. Suara mereka kedengaran pada malam hari. Ya Allah, aku nak berhenti tapi aku tak kuat. Tak ada siapa pedulikan aku. Tak ada siapa datang kepada aku. Tak ada siapa bantu aku untuk kembali kepada Engkau, ya Allah. Mereka berkata, tolonglah beri kami rahmat-Mu walaupun sedikit. Yang tinggal solat bertahun-tahun, yang berzina tidak ada waktunya. Mereka ingin kembali kepada Allah Rabbul Izzah, meminta sedikit daripada rahmat dan kasih Allah. Apakah saya dan tuan pernah berdoa untuk mereka? Jangan pandang jauh-jauh tau. Pandang anak-anak kita, pandang menantu kita. Bila aku pernah doakan untuk anak menantu aku? Setiap malam ke? Ya Allah, aku ada anak, aku ada menantu. Boleh tak tolong beri mereka rahmat Engkau? Sayangnya kita nak masuk syurga seorang-seorang itu. Sebab itu tuan-tuan, Nabi tinggalkan kita 1400 tahun yang dulu. Nabi ajar kita supaya kasihankan orang lain. Nabi ajar kita tentang ummati itu sendiri. Sebab itu dalam hidup Nabi, yang Nabi selalu katakan tentang kita, Nabi minta ampun untuk kita. Nabi minta Allah angkatkan bala untuk kita. Nabi buat semuanya untuk kita. Sayangnya, orang yang pernah Nabi doakan hanya memikirkan hal dirinya sendiri. Mulutnya tidak pernah mengatakan untuk orang yang dikasihi oleh Sayyidina Rasul. Mulutnya tidak mahu meminta untuk ahli keluarganya, sahabatnya, jiran-jirannya. Cuma yang dia tahu, mereka hina. Yang mereka tahu, mereka kata. Yang mereka tahu, mereka canang keburukan mereka daripada mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut. Kalau kita asyik cerita buruk orang aja, tak salah ke?